Hey yo kawan-kawan sekalian, ini adalah lampu LED magnetik. So ini lampu, dia magnet dekat sini kan, dia boleh tampal dekat mana-mana saja. Mesti sangat berguna bagi korang. So korang boleh tampal dekat bilik tidur atas ataupun meja dekat sini. Dia tak bagi banyak barang. Dalam kotak dia cuma macam ini saja. Kotak dia. Lepas tu dia bagi USB je ni ke Type C bagi korang charge. Lepas tu satu user manual. Charging dia Type C dekat sini sahaja. Lampu ini dia boleh pakai sangat lama. Dekat sini on off button. Off, dia terus off terus. Dia touch tak boleh adjust dia punya lampu. Lampu tu tak akan on. So korang on, korang touch sahaja. Okey, lampu putih, lepas tu lampu kuning, lampu yang putih kuning macam ni korang tekan lama-lama akan adjust dia punya brightness. Semakin gelap macam ni. So korang tekan sekali lagi, tutup macam ni. Korang adjust bagi dia semakin gelap macam lampu kuning ni, tengok. LED, okey, 1, 2, 3, 4. Korang kira dah berapa LED dekat sini. Magnet dia pun sangat kuat. Yang ini korang boleh pusing atas ataupun bawah macam ni. Kalau masa lampu ni tak ada bateri, korang tak payah skru-skru apa-apa. Korang terus cabut magnetik, lepas tu charge. Beberapa jam korang tampal balik macam ni. Senang, settle. Lampu ini rated power 9 watt. Material dia cuma ABS plastik sahaja. Macam contoh, kalau studio korang dah ada lampu, tetapi korang nak ada lampu yang lebih dekat tepi, korang boleh pakai inilah. Tampal ikut kreativiti korang. Macam aku letak dekat sini. Tengok lampu. Kalau tak ada lampu. Kalau ada lampu. Okey, tukar lampu kuning macam ni. Lampu kuning. Lampu. Tak ada lampu. Okey, lampu macam ni. So lampu dia terang juga tau. Korang tengok, terang juga tau lampu dia. Terang juga. So alright geng, aku letakkan beg kuning, korang check tengok sekarang. Harganya macam satu pinggan nasi ayam gepuk saja.